Teman ni selaku orang tua nak memberikan ingatan kepada para remaja dan juga anak-anak muda. Kalau tak sanggup nak hadapi hakikat akan putih jika bercinta, tak payahlah buat hubungan cinta. Ibarat kata orang dulu-dulu, kalau tak sanggup nak di lambung ombak, tak usahlah berumah di tepi pantai. Sebab apa? Bila dah terjebak, mungkin rasa diri itu dikhianati, mulalah nak buat tindakan di luar kawal. Seperti yang tengah viral ni. Ingat senang ke kalau duduk dalam penjara? Cuba dengar apa Aming ni kata. Tempat yang paling terburuk lah dalam dunia ni. Kena pukul ada, kena ragging ada, kena ramas tahi ada. Allah. Kena angkat tahi yang tumpah pun ada. Dia dalam penjara, ada setengah penjara dia tak ada tandas dalam. Oh, faham. Dia bagi tok. Jadi fikir dulu. Kalau tak sanggup nak menerima hakikatnya, mungkin akan putus, akan dikecewakan, akan berlaku cinta tiga segi ke. Tak usahlah bercinta. Bina diri dulu. Bagi diri tu kuat dulu. Dalam psikologi, bercinta ni bukan sekadar rasa seronok, rasa suka, tetapi dia datang dengan tanggungjawab. Dah ada tanggungjawab kita. Tambah pula partner kita tu, pasangan kita tu, bukan ada apa-apa ikatan lagi. Lantak dia lah nak buat apa pun. Ada juga risikonya. Bila kita bercinta, kita telah membuka ruang hati kita ni kepada orang lain. Tapi tak ada apa-apa jaminan, sekadar janji. Jadi kalau kopi itu, kita kena bersedia untuk rasa kecewa. Dan cemburu pun akan banyak. Dan mungkin juga kita kena bersedia untuk kehilangan. Mungkin dia pergi cari orang lain. Sebab tak ada apa-apa ikatan. Jadi kalau mental tu belum bersedia, dia akan menjadi beban, bukan kebahagiaan. Apa yang banyaknya kita tengok para remaja ni, dia mengharapkan pasangan itu sebagai sumber untuk dia rasa dia dihargai. Jadi bila hubungan tu dah mula goyah, orang kata, mula bermasalah, maka akan timbullah tekanan dalam dirinya. Dia mulalah rasa tidak dihargai. Jadi apa yang penting sebenarnya untuk anak-anak muda remaja ini ialah bina harga diri dulu sebelum masuk ke dunia percintaan, ke alam percintaan ini. Jangan mengharapkan pasangan awet kita tu untuk kita ni rasa dihargai. Kita sendiri bina diri kita. Jadi teman nak pesan, kalau diri tu belum kuat, diri tu belum dibina, tak payahlah nak bercinta. Maksudnya belum bersedia lagi lah. Lebih baik fokus kepada nak bina diri dulu. Cinta itu dia akan menjadi indah kalau kita dah matang. Bila kita tahu siapa diri kita. Dan bila kita sanggup untuk menghadapi ombak badai bersama-sama. Sebab tu teman kata, kalau tak sanggup di lambung ombak, tak usahlah berumah di tepi pantai. Takkanlah kita nanti kerana dah tak boleh nak kawal, sikit kesilapan yang kita buat sebab diri kita ni lemah, tak matang, akhirnya kita akan habiskan hidup kita di tempat yang tikus pun banyak. Kadang-kadang tikus duk main cara kaki kita je dekat penjara ni. Tikus duk main atas badan kita je tikus.